kepada kepimpinan FM, tolonglah ya, akui sahaja Roger siapa yang membawa masuk 7 orang pemain ini untuk dijadikan sebagai pemain naturalisasi yang menyebabkan semua ini berlaku sehinggakan kita sekarang ini berada dalam satu keadaan kemaluan, yang begitu besar. Kemudian rakan-rakan Konoha rakan-rakan Indonesia yang menonton video saya ini, memang orang-orang akan kata, kenapa kau tak beri dengan TMJ sebagainya? Baik, dia macam ni. Dekat negara kami Malaysia ini, ada satu undang-undang yang tidak bertulis tetapi seringkali dikuatkuasakan oleh kerajaan, di mana kalau kami ini menyentuh raja-raja Melayu ataupun anak-anak mereka dan sebagainya dalam satu persoalan yang boleh jadikan sebagai pertikaian saya ceritakan, yang dilihat macam merendahkan raja-raja Melayu sebagainya, kami akan dikenakan tindakan bawah 3R. 3R ini ialah satu benda yang melibatkan race, religion dan juga royalty. So, kami ini pun tak naklah terlibat dalam apa-apa masalah, kan? Satu skandal besar yang memalukan negara kita di mata antarabangsa. Dan yang terakhir ni, dia kata datuk dia nama Hendrik Jan Hevel dikatakan lahir di Melaka. Tetapi FIFA mendapati datuk dia lahir di The Hague, Holland, Netherlands. Ini adalah satu pembohongan jelas. Itulah skandal memalukan yang dilakukan oleh Malaysia dan sekarang menjadi tertawaan dunia. Orang Malaysia menyebut skandal itu menyebabkan Malaysia dalam keadaan kemaluan yang besar. Dan masalah ini terus-menerus diperbincangkan di negeri kasino Malaysia, termasuk dibicarakan di parlemen. Tapi bagi orang Indonesia, sebetulnya hal itu tidak terlalu mengejutkan. Sebab kaum Melayu negeri kasino Malaysia memang suka iri pada Indonesia. Mereka pun selalu meniru apa yang dilakukan Indonesia. Tapi kali ini mereka terkena batunya. Kaum Melayu negeri Malaides juga terbiasa menempuh jalan pintas dan malas berjuang. Dulu pun mereka lebih suka mengemis kemerdekaan pada penjajah British ketimbang berjuang dengan darah dan air mata. Kaum Melayu Malaysia juga lebih suka mencuri budaya Indonesia daripada menciptakan atau mengembangkan budaya sendiri. Kaum Melayu negeri kasino selama ini juga lebih suka mengklaim bahasa Indonesia daripada mengembangkan bahasa sendiri. Mereka suka mencuri kosakata bahasa Indonesia, lalu mengatakan bahwa bahasa Melayu Malaysia itu hebat dan mendunia. Itulah perilaku kaum Melayu palsu di Malaysia. Jadi, jangan heran jika Malaysia pun nekat memalsukan dokumen pemain naturalisasi. Dan lucunya, kaum Melayu negeri kasino tidak berani menyalahkan anak raja yang terlibat dalam urusan itu. Sebab, kaum Melayu Malaysia adalah kaum yang lemah dan kecil. Mereka pun hanya hamba raja. Ada seorang yang berani secara terang-terangan memetik nama Tunku Ismail Sultan Ibrahim, iaitulah saudara Harish Diol. Harish Diol ini, tuan-tuan dan bos sekalian, merupakan seorang wartawan terkemuka dalam bidang sukan yang telah memenangi pelbagai anugerah kewartawanan di dalam dan juga di luar negara. Harish dalam penulisan beliau dekat portal 2013 telah memetik secara terang penglibatan Tunku Ismail. Sekarang kita nak tahu kebenaran tau. Kita bukan nak cari salah, kita nak tahu kebenaran. Sebab benda ini merupakan satu kesalahan jenayah. Bukan sekadar isu haram Melaya itu bakal digantungkan apa-apa, tak. Tetapi ini merupakan satu isu jenayah. Perlakuan jenayah sebenarnya. Memasukkan dokumen ialah satu perlakuan jenayah. Jadi kita kena tanya. Kita kena korek benda itu. Tetapi itulah, walaupun mereka dah diberikan masa begitu lama untuk bersedia menjawab, nampak gayanya mereka memang tak bersedia langsung untuk menjawab. Berkata Harish lah, mungkin mereka ini dah siapkan skrip, dan skrip itu pula masing-masing dah tahu apa poin yang masing-masing nak katakan. Dan yang paling penting, kata Harish, seolah-olahnya mereka nak jadikan sidang media itu sebagai tempat untuk memuji-muja Tunku Ismail Sultan Ibrahim, pemangku Kesultanan Johor TMJ. Di mana kata Harish, benda ini membagikan persoalan. Apa sebenarnya pelibatan TMJ dalam FAM? Apa jawatan rasmi beliau? Apakah kedudukan rasmi? Ada yang hitam putih tak pelibatan TMJ dalam pengurusan FM pada ketika ini? Sebab kelihatan macam seluruh mereka dekat FM ini macam apa-apa TMJ, apa-apa TMJ. Dan seandainya kalau betul lah ada sebarang kerjasama rasmi ke apa-apa ke antara TMJ dan juga FM, dan benda itu boleh jadi conflict of interest sebab TMJ memiliki JDT. Jadi benda ini, kata Harish, macam pelik.
Soalan paling pokok ialah siapa punya angkara yang memperkenalkan 7 orang pemain-pemain yang diwariskan itu, dan juga siapa yang menguruskan. Even kata Harish, sekarang ini Kamoski dan juga Efren mendakwa yang TMG telah meminta Datuk Seri Anwar Ibrahim ini untuk memudahkan proses dokumentasi pemain-pemain yang 7 orang ini. Kan benda ni kan ada, kan kita laporkan juga yang ada kenyataan oleh FAM yang mengucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Anwar kerana memudahkan urusan-urusan pemain ini, documentation dan sebagainya. So kata Harish, adakah setakat itu pelibatan TMG? Apa lagi pelibatan TMG yang kita tak tahu? Dan kita kena tahu sebab inilah ketelusan, kata Harish. Dan benda ini, bak kata Harish, merupakan satu tamparan ke muka FAM sebab nampak sangat engkau ni tak mampu untuk menguruskan pasukan bola sepak kau tak mampu untuk menguruskan skuad kebangsaan kau, sampai kau terpaksa minta tolong anak raja, lepas tu kau puji-puji je. Macam tu. Yelah, kita pun kena berhati-hati. Kau dah rakan-rakan Konoha lah kan, rakan-rakan Indonesia yang menonton video saya ini. Memang orang akan kata, kenapa kau tak beri dengan TMJ sebagainya? Baik, dia macam ni. Dekat negara kami Malaysia ini, ada satu undang-undang yang tidak bertulis tetapi seringkali dikuatkuasakan oleh kerajaan, di mana kalau kami ini menyentuh raja-raja Melayu ataupun anak-anak mereka dan sebagainya dalam satu persoalan yang boleh dijadikan sebagai pertikaian, saya ceritakan, yang dilihat macam merendahkan raja-raja Melayu sebagainya, kami akan dikenakan tindakan bawah 3R. 3R ini ialah satu benda yang melibatkan race, religion dan juga royalty. So kami ini pun tak naklah terlibat dalam apa-apa masalah, kan. Tak naklah terlibat dalam mana-mana perkara yang tak elok, yang tak best, hanya semata-mata dalam usaha kami untuk mencari kebenaran. Satu skandal besar yang memalukan negara kita di mata antarabangsa, iaitu mengenai isu keputusan dan juga hukuman FIFA. Saya ingin bertanya kepada Kementerian Dalam Negeri, khususnya Jabatan Pendaftaran Negara, kenapa dan mengapa apabila Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM telah membuat suatu permohonan kepada FIFA untuk mendaftarkan 7 orang pemain yang berasal daripada luar negara yang telah diberikan taraf kewarganegaraan, tetapi akhirnya apabila permohonan mereka ini sampai kepada FIFA dan kebetulan adanya aduan daripada satu pasukan bola sepak, iaitu pasukan Vietnam yang telah kalah kepada Malaysia 4-0 dalam perlawanan, yang saya pun pergi tengok, kita gembira Malaysia menang 4-0. Kita beranggapan bahawa kemenangan ini kerana kebaikan ataupun kepintaran pemain-pemain Malaysia, sama ada anak watan ataupun warga negara. Tiba-tiba FIFA setelah menerima aduan daripada Persatuan Bola Sepak Vietnam mendapati bahawa permohonan yang dibuat oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia berdasarkan dokumen-dokumen yang mengatakan bahawa 7 orang pemain daripada luar negara ini yang mendapat kewarganegaraan, datuk dan nenek mereka dilahirkan di Malaysia. Pengesahan dibuat oleh Jabatan Pendaftaran Negara. FIFA mendapati bahawa kenyataan ataupun dokumen yang dikemukakan itu adalah dokumen yang palsu dan dipalsukan berdasarkan kepada pengesahan daripada Jabatan Pendaftaran Negara. Sebagai contohnya, seorang pemain daripada Spain, Maria Belen, beliau mengatakan datuknya dilahirkan di Melaka, tetapi FIFA mendapati datuknya ni lahirnya di Santa Cruz di Lama Palma, Spain. Seorang lagi pemain, dia kata datuknya Carlos Rogelio Fernandez, dia kata lahir di Malaysia, disahkan oleh JPN. Sebenarnya FIFA mendapati datuk dia ni lahir di Argentina. Kemudian Omar Eli Holgado Gardon, dikatakan oleh pemain yang mendapat warga negara ini, datuknya lahir di Georgetown, Pulau Pinang. Sebenarnya FIFA mendapati datuknya lahir di Buenos Aires, Argentina. Begitu juga seorang lagi ini, dia kata datuk dia lahir di Penang, tetapi sebenarnya lahir di Argentina. Seorang lagi datuk nama Naya di Oliveira, dikatakan lahir di Johor, tapi sebenarnya lahir di Brazil. Yang dikatakan lahir di Kuching, Sarawak pun ada
Pantai Manis. Nama dia Gregorio Irazabal Lamiquis, dikatakan lahir di Kuching. FIFA mendapati dia ni dilahirkan di Luno Vizcaya, Spain. Dan yang terakhir ni, dia kata datuk dia nama Hendrik Jan Hevel, dikatakan lahir di Melaka. Tetapi FIFA mendapati datuk dia lahir di The Hague, Holland, Netherlands. Ini adalah satu pembohongan jelas. Dokumen itu telah ditipu oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Saya ingin mendapat penjelasan daripada Menteri Dalam Negeri. Kita minta supaya Menteri bertanggungjawab, supaya letak jawatan, supaya bertanggungjawab. Terima kasih. Sepatutnya kalau dia bermaruah, begitulah. Ya, bermaruah. Dah baru bagi sikit. Oh, Saya fikir kalau ketua belakang, saya nak sahkan bahawa kalau sekiranya confirm dia berlaku penyelewengan penipuan, kerajaan sepatutnya membatalkan penganugerahan kewarganegaraan sekali. Sebab data dokumen diberi itu dokumen yang palsu. Ya. Jadi saya fikir harus perkara ini sepatutnya begitu. Begitulah kisah skandal memalukan di negeri kasino Malaides. Terima kasih sudah menonton sajian kami.